brother ni kita ni sedang bikin ampayan untuk kegunaan teman-teman sebilik. Baik-baik, tak lama lagi Haji. Assalamualaikum. Semoga urusan kita hari ni mudah-mudah je. Dan selamat datang ke Kakiku bersama saya, Ku. Jom kita tengok macam mana perjalanan haji saya. Boleh jadi perjalanan haji kita tak sama ya, tapi matlamat kita tetap super. Ia ini mendapat haji yang mabrur, InsyaAllah. Nanti jika video ni memberi manfaat, jangan lupa ya, subscribe, like, komen dan share. Let's move. Allah Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah. Ingatkan saya yang kena, pada sebelah yang kena tegur, berdiri tengah laluan. Selepas melawat makam Rasulullah, saya masuk semula dalam masjid dan ambil tempat bawah payung ni untuk tunggu solat asar pula. Ini nak balik ke hotel. Setelah selesai solat maghrib, saya keluar jauh sikit sebab saya keluar pintu depan tadi. Ni nak keluar pula pintu 338. Lepas tu straight je sampai hotel. Allah ya Rasulullah. Ni balik untuk dinner. Nanti insya keluar semula. Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah ya Rahman. Dining hall Dalah Taibah ni kat mezzanine floor. Agak tak nak naik tangga, ambil je lift. Tapi kami naik tangga je, cepat. Mau kalau tunggu lift, mau shift keempat baru dapat. Tambahan time-time makan macam ni. Meja makan don't worry, memang banyak. واطف علينا نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما Masakan Faiz lah. Kenam pun duk makan Faiz tu lah. الله يا رسول الله 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 يا رسول الله 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 يا رسول الله يا رحمة. This bekas air zam-zam made in Arab Saudi ya, bukan made in China. Saya solat isyak kat rooftop. Sebab masa datang umrah dulu, tak tahu pun boleh naik ke rooftop dan solat kat sini. So sekarang, naklah merasa solat kat rooftop di Masjid Nabi ni. Advisable malam, siang panas ni. Rooftop ni sebelah Eastern Expansion. Cantik tak? Memang cantik Allah. Ini saya shoot dari tangga semasa turun dari rooftop tu. Selepas balik ke hotel, kita orang keluar semula nak pergi tengok kubah hijau dari luar. Ini kira ikut rombongan Cik Kiah lah. Sebab Ustaz akan ceritakan berkenaan kubah hijau dan membaca doa kepada Rasulullah. Kita ni tukar amin je lah. Ini pula time subuh 17 Mei. Pintu 22 dibuka untuk jemaah perempuan.
Dia orang berlari mungkin untuk kejar saf depan kot. Berimpun ni sebab jap lagi nak masuk raudah. Ustaz Ijaz booking slot supaya dapat masuk raudah before solat Jumaat. That means last slot sebelum solat Jumaat. So dapatlah duduk lama dalam raudah sebelum khutbah Jumaat hingga selesai solat Jumaat. Lama tak tu? Lama tu. Tapi kena tengok juga petugas masjid bagi tak masuk time tu. Kadang-kadang schedule tu dia orang main ubah macam tu lah. So, ustaz suruh banyak-banyak berdoa supaya slot tu valid. Orang kata strategi dan doa. Ini dah kena buat grouping ikut booking slot tu. Kita orang ni ikut je cakap petugas. Janji dapat slot tu. Beratur macam itik ke, apa ke, tak penting. Target nak duduk lama dalam raudah is our mission. So, bergeraklah kita macam anak itik ikut ibunya. Macam budak-budak tadika pun ada. Tak kisah. Duk fikir nak duduk lama je dalam raudah. نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله Abang askar nampak tengah duk merekod. Nyari nak kena sambak lah kamera ni. Nasib baik dia suruh letak kat dalam beg je. Kalau tak loops, berderau juga. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
brother ni, kita ni sedang bikin ampayan untuk kegunaan teman-teman sebilik. Baik-baik, tak lama lagi Haji. Ini sebelum masuk waktu maghrib. Payung sedang mengucuk. Nampak macam cerita futuristik. Nyamannya berbaring. Sebabnya ada aircon blower ke atas tu. Rooftop ni pula terletak di sebelah Western Expansion. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ini. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Apa khasiat kacik Fatimah ni?